masa dengan kami. Waalaikumsalam. Sama-sama. Saya juga gembira dapat berkongsi pengalaman dengan kamu berdua. Cikgu, saya nak tanya, boleh cikgu kongsikan sedikit apakah pendekatan terbaik untuk cikgu tarik minat perhatian murid? Bagi saya, untuk saya tarik perhatian murid itu, saya akan menggunakan aktiviti berasaskan permainan bahasa dan juga aktiviti secara dalam kumpulan untuk menarik minat pelajar dan juga memastikan mereka belajar dalam keadaan yang seronok. Menarik. Cikgu, boleh tak cikgu kongsi apa cabaran yang cikgu hadapi? Antara cabaran yang dihadapi ialah apabila tahap kemampuan murid yang berbeza. Walaupun tahap kemampuan mereka berbeza, tapi dengan pendekatan yang betul, kita boleh tarik perhatian mereka dan bantu mereka. Nampaknya terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Tak kongsi cikgu. Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan bincang tentang tugasan komunikasi berhemah. Siapa nak mula berbicara ni? Saya ada pendapat. Apa kata saya buat pendahuluan dan yang buat isi, Fuzza buat kesimpulan. Setuju? Kita pun boleh tambah contoh komunikasi berhemah dalam kalangan sekolah. Bagus saya gitu. Kalau macam tu, esok kita mula buat draft, kemudian kita semak semula sebelum hantar tugasan. Okey, saya mula buat malam ni lah. Saya pun, saya akan tambah isi dan saya akan semak semula ejaan saya. Terima kasih semua. Sama. Assalamualaikum. Saya Fuzlah dari kelas 5 Cemerlang. Boleh saya bercakap dengan Cikgu Azwar? Waalaikumsalam Fuzlah. Sebentar ya, saya akan sambungkan panggilan ini kepada Cikgu Azwar. Assalamualaikum Aiman. Ada apa-apa urusan? Waalaikumsalam Cikgu. Saya ingin bertanya tentang tarikh akhir penyerahan tugasan projek tu Cikgu. Tak dihantar Jumaat ni. Lepas tu pastikan semua kumpulan kamu siap kerja tu. Baik Cikgu, terima kasih atas maklumat. Sama-sama Aiman. Jaga diri. Lepas tu jangan lupa siapkan tugasan lah. Okay. Bye.